Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak buat satu jelajah geografi yang cukup luar biasa merentasi benua Asia. Kita nak rungkai macam mana iklim dari suhu sejuk membeku di utara sampailah ke kepanasan terik di barat daya sebenarnya jadi bos besar yang tentukan macam mana manusia meneruskan kelangsungan hidup dan memacu ekonomi mereka. Cuba fikir sekejap. Macam mana cuaca dekat luar tu boleh tentukan apa yang anda makan malam ni atau kerja apa yang masyarakat setempat buat setiap hari. Menarik kan? Alam sekitar ni sebenarnya bukan sekadar latar belakang kehidupan kita tau. Ia sebenarnya pengarah utama yang menulis skrip kehidupan harian masyarakat. Jadi, untuk menjawab persoalan tu, jelajah kita ni ada 5 perhentian utama. Kita akan bermula dengan melihat bagaimana iklim membentuk kehidupan secara umum. Lepas tu kita akan singgah di iklim tundra, iklim Laurentia, iklim China dan akhir sekali kita lihat cabaran di gurun panas. Okey, perhentian pertama kita, iklim membentuk kehidupan manusia. Benua Asia ni tersanggatlah luas. Tapi yang menariknya, kita boleh bahagikan kawasan yang luas ni kepada 4 zon suhu utama. Kita ada zon sejuk, sejuk sederhana, panas sederhana dan panas. 4 zon inilah yang pegang steering kepada segala-galanya. Dari menentukan di mana tempat paling sesuai nak bercucuk tanam, hinggalah ke mana kita patut pergi untuk pembalakan atau tangkapan ikan. Kalau kita tengok taburan iklim ni, ia berikan satu gambaran yang sangat jelas. Hakikatnya, tak semua aktiviti ekonomi tu boleh dibuat sesuka hati di mana-mana tempat. Contohnya kan, cara orang di utara Rusia nak bertahan hidup memang sah-sah takkan berkesan kalau kita cuba buat benda yang sama di tengah-tengah padang pasir di Semenanjung Arab. Tak masuk akal kan? Seterusnya, perhentian kedua, iklim tundra, di mana cabaran suhu beku bermula. Jom kita terbang jauh sedikit ke utara Rusia. Cuba anda bayangkan macam mana nak hidup bila suhu musim sejuk mendadak jatuh sampai negatif 28 darjah Celsius. Memang sejuk sampai ke tulang. Dan jangan ingat musim panas dia mesra tau. Suhu musim panas kat sana pun susah sangat nak melepasi 10 darjah Celsius. Poin utamanya di sini, dalam iklim sesejuk ni nak bercucuk tanam memang mustahil. Kerpasan tahunan pun cuma sekitar 250 mm dan semuanya turun sebagai salji. Habis tu macam mana mereka nak makan? Penduduk kat sini, khususnya orang Eskimo, mereka terpaksa beradaptasi. Mereka jadikan perburuan sebagai punca rezeki utama menggunakan alat khas yang kita panggil harpun untuk memburu mamalia besar macam walrus di lautan yang berais. Masuk ke perhentian ketiga, iklim Laurentia dan perikanan pinggir pantainya. Sekarang, kita bergerak ke selatan sedikit menuju ke kawasan seperti utara Jepun. Dekat sini, ceritanya berbeza sedikit. Suhu dia mula mesra, musim panas boleh mencecah 20 hingga 27 darjah Celsius. Tapi benda paling menakjubkan sebenarnya berlaku di dalam laut. Ada satu pertembungan epik antara arus laut sejuk Oyashio dengan arus panas Kuroshio. Bila arus ni bertembung, ia menghasilkan satu persekitaran yang sangat sempurna untuk plankton membiak dengan begitu pesat. Kesan daripada plankton yang sangat banyak ni, ia terus jadi lubuk emas biologi untuk industri perikanan marin Jepun yang terkenal satu dunia tu. Ikan-ikan bernilai tinggi macam ikan tuna ni memang gemar berada di perairan yang kaya plankton macam ni. Jadi secara automatik, tangkapan laut dalam menjadi tulang belakang ekonomi terpenting untuk wilayah ni. Nampak tak macam mana suhu laut membentuk asas ekonomi mereka? Sekarang, perhentian keempat, iklim China, lubuk pertanian yang subur. Kita dah mula memasuki zon panas seberana. Bayangkan suhu musim panas sekitar 28 darjah Celsius, dicampur pula dengan hujan tahunan lebat melebihi 1000 mm. Ini sebenarnya kombinasi rahsia untuk membolehkan pokok padi hidup dengan subur. Padi kan perlukan banyak air. Tapi tunggu, di kawasan yang sedikit sejuk, dalam lingkungan 16 hingga 18 darjah Celsius, iklim ini rupa-rupanya sesuai sangat untuk tanaman komersial lain seperti gandum dan teh. Senang cerita, cuaca yang menentukan tanaman dan tanaman itulah yang membawa rezeki. Akhir sekali, perhentian kelima kita, gurun panas. Ini kisah macam mana manusia meneruskan kemandirian di tengah lautan pasir. Kita dah tiba di wilayah panas terik, di bahagian barat daya Asia. Cuba bandingkan hujan lebat di iklim China tadi dengan tempat ni. Dekat sini realitinya agak perit. Hujan tahunan turun tak sampai 250 mm pun. Kalau musim panas tu suhu boleh melonjak naik sampai 38 darjah Celsius. Sudahlah panas terik, tiupan angin kering pula tu. Air memang satu benda yang sangat berharga di sini. Tapi kan, walau seburuk mana pun haba ekstrim dan angin kering ni, manusia tetap manusia. Mereka bijak mencari jalan. Mereka beradaptasi dengan menanam pokok kurma secara perladangan di kawasan oasis, satu-satunya sumber air yang ada.
Lepas tu, walaupun cuma ada rumput-rumput renek yang tumbuh jarang-jarang di gurun ni, ia masih cukup untuk mereka menternak haiwan kebal dan tahan lasak macam unta, biri-biri dan kambing untuk bekalan daging, susu dan pakaian. Kalau kita bandingkan iklim China dan gurun panas ni bersebelahan, baru kita betul-betul boleh hargai perbezaannya. Ketersediaan air dan suhu mendadak mengubah 100% kehidupan sesebuah masyarakat. Di satu sudut, kita ada sawah padi menghijau yang luas terbentang. Di sudut lain pula, ladang kurma yang bergantung sepenuhnya pada kewujudan oasis di tengah-tengah padang pasir. Jadi, sebagai rumusan untuk sesi penerangan kita kali ini, kita dapat lihat dengan sangat jelas betapa hebatnya manusia menyesuaikan diri. Dari membaling harpun ke arah walrus dalam suhu beku negatif 28 darjah, sampailah ke penuaian buah kurma di oasis bersuhu 38 darjah. Setiap aktiviti ekonomi di benua Asia ni memang secara tegas diikat oleh sempadan gaib yang kita panggil sebagai zon iklim. Jadi, sebelum kita berpisah, cuba fikirkan persoalan ini. Kalau anda pandang keluar tingkap sekarang, sejauh manakah agaknya iklim tempat tinggal anda sendiri secara diam-diam tengah mengawal cara anda hidup, bekerja dan makan setiap hari? Menarik kan untuk direnungkan? Terus amati persekitaran anda dan kita jumpa lagi dalam penerangan seterusnya.